Girl, you got the recipe macam kimchi. Jadi yakini ku akan pasti kawini ku bila aku ready. So hi guys, okay, so since kita orang dah lama gila tak keluar sama-sama, so tadi Alia chat masa tengah hari tadi, dia cakap Nisa tu nak pergi Moreh macam tu. Lepas tu Nisa dah reject. Sebabnya dia cakap aku belum masuk lagi lah. Lepas tu dia cakap aku kan ada. Oh, hari ni kita nak pergi Moreh tapi tak tarawih. Tapi tarawih lah. Kita orang baru habis tarawih tadi. 3 rakaat. Guys, sumpah lama gila nak tunggu Alia ni bersiap. Sorry lah Wei, aku day one jadi ni. Dia Dewan jadi Habibti. Nama nak mampus Habibi. 2000 years later. Lama lagi kot. Dia cakap aku. Okay guys, so kita orang dah ada dekat Kopi Saigon. After so long, Nisa nak habiskan cuti SEM. Bukan, nak cuti SEM. And then dia baru cuti SEM. And kita orang baru jumpa lepas balik minggu lepas. So macam biasalah, kalau jumpa Alia, jumpa Nisa, ke mana lagi kalau bukan semuanya. Strawberry matcha. Oh, okay, sorry. Okay, jom. Jatuh cinta memang manis. Apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang. Kau Pisang tak? Alamak, aku sangat. Aku ada yang aku. Jom nak sini. Pisang kan? Pisang tak? Angkat salah? Aku kena sekejap. So mungkin kena. Okey, aku lagi kot. Okey. Kita orang nak buat vlog sama-sama, tapi saya tinggi sangat buruk. So, Alia bought me strawberry matcha. So, ada Natasha. Jadi, rakan seperjuangan dietku. Maafkan Nisa. Hari ni Nisa minum matcha. Hari ni Ketua dah. Kecemar. I'm going with you, Father. It's time to go, Father. Dengan dia langkahku sempurna. jatuh cinta memang manis. Apalagi ada kamu di sini. Sayang, apa ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Genggam tanganku sayang, apa ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Genggam tangan. Hi guys, okay, so it's 12 AM. Ni baru sampai rumah.
tak tahu dah sebenarnya vlog ni jadi ke tidak. Sebab tadi dekat sana dia macam area parking. So kawasan tu macam sangat banyak lampu. So bila Nisa record, dia macam pecah-pecah. Cantik. Lepas tu kita orang tak record sangat pun. So tak tahu dia akan jadi ke tak. Apa-apa je lah kan. Tapi tadi pun sebelum balik, kita lupa nak buat outro. So I don't know guys. Kita tengok je lah jadi ke tidak. Okay. So bye guys. Kau